Ibu tak rasa muskil langsung? Jadi sekarang ni ibu masih lagi nak cakap yang ajaran Walid itu betul? Ya, betul. Tak ada terpesong. Zikir-zikir yang dibagi pun tak ada yang bercanggah daripada apa yang ada dalam kitab. Jadi, dengan minum air basuhan kaki, mencium kaki, berpoligami walaupun tak mampu, sesuka hati suruh orang bercerai-berai hanya kerana tak nak ikut jemaah, semua tu betul ke, Bu? Kau tahu agama menuntut kita supaya taat pada mursyid. Taat dengan minum air basuhan kaki? Itu semua untuk ambil keberkatan daripada guru kita. Bila kita menuntut ilmu, kita nakkan keberkatan tu sampai pada Allah, pada Rasul. Walid tak pernah paksa minum pun. Kalau kau nak berkat, minum. Kalau tak nak, tak apa. Bu, ya Allah ya Tuhanku, banyak lagi cara untuk kita dapatkan keberkatan tu, Bu. Semua tu bid'ah. Rasulullah sendiri tak pernah menyuruh sahabatnya untuk minum air basuhan kaki. Sedangkan dia boleh lakukan itu, Ibu. Kerana apa? Kerana dia Rasul. Baginda sendiri tak pernah menyuruh umatnya untuk bercerai-berai hanya kerana tidak mempercayai perjuangannya. Tetapi Rasulullah suruh seorang lelaki itu menceraikan isterinya kerana tidak menolak tangan lain yang menyentuhnya. Ibu dan juga jemaah lain. Tu kesnya berbeza, Bu. Macam mana ibu boleh kata tu betul, Bu? Kau jangan nak samakan Walid dengan Rasulullah. Kau tak hidup pun pada zaman tu. Kau tak tahu pun apa yang terjadi pada masa tu. Subhanallah, Bu. Perantaraan kita dengan Allah hanyalah melalui Rasulullah. Mursyid hanyalah untuk membimbing kita untuk mengenal Allah. Tapi bukan sampai kita taksub. Sampai kita hilang kewarasan kita untuk berfikir. Hilang tauhid kita kepada Allah. Tanpa mursyid, macam mana kau nak kenal Allah? Bukan ke Walid yang kata, jihad ummah akan menjadi kuat jika ada ketaatan pada mursyidnya. Itu kunci pada perjuangan kita. Tetapi saya tidak yakin pada ketaatan Hambali dan Baiduri. Apa guna ilmu yang tinggi sekiranya ketaatannya berbelah bagi pada kita? Berkemungkinan Baiduri ada di sini bersebab. Was-was itu sifat syaitan. Terlalu awal untuk kita beranggapan begitu. Kita juga tidak boleh terlalu yakin. Ada mata, ada telinga kita pantau. Tidakkah Walid syak apa-apa apabila dia tiba-tiba memilih untuk tinggal di dalam pondok di sini? Sedangkan dia mempunyai kelulusan tinggi dan boleh mendapatkan kerja yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Pakcik, Walid nak jumpa dengan Baiduri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Duduk, Baiduri. Alhamdulillah. Walid sangat gembira. Baiduri bersama Walid untuk berjuang di dalam jihad ummah ini. Walid lihat, Baiduri ada potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin ummah. Cuma bolehkah Walid nak tahu apakah perjuangan Baiduri ketika ini untuk jemaah jihad ummah? Saya tidak lari jauh daripada matlamat Walid. Dan saya percaya matlamat Walid juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 71 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong kepada sesetengahnya yang lain. Dan mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Mereka yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasul. Mereka inilah yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah juga yang Maha mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl Ayat 125. Walid harap Baiduri faham akan maksud ayat ini. Akak tak rasa ke Habibah dihukum ni sebab sesuatu? Mulalah tu. Husnuzan. Betul, Kak. Aku muskil sangat, Kak. Besar sangat ke salah Habibah tu sampai dia nak kena hantar ke Labuan? Dia cuma luahkan apa yang dia rasa tak puas hati, Kak. Takkan itu pun salah. Dia isteri Walid. Tak payah fikir. Sekarang ni, biar Habibah muhasabah diri dulu. Aku rasa tak sedar hatilah, Kak, bila Habibah kena macam tu. Aku rasa Walid sengaja. Astaghfirullahalazim. Masyitah, mulut tu jaga. Yelah, Kak. Mungkin Kak Rabiah yang hasut Walid. Akak tak rasa ke Rabiah tu gila kuasa? Hanya sebab Walid lantik dia jadi jurucakap, dia dah besar kepala. Belagak macam dia pula yang berkuasa dalam jihad ummah ni. Biarlah dia. Itulah, Kak. Biarlah dia. Sampai hari akad pun akak bagi kat orang lain juga. Dia dah melampau, Kak. Semua hak kita dia nak rampas. Bibah kena hukum ni pun aku tahu ni kerja dia. Tengoklah. Hari Bibah semua dapat kat dia. Sampai bila kita nak akur je, Kak? Akidah umat Islam adalah janji orang-orang beriman kepada Allah SWT untuk mengikut semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ini bersesuaian dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Mu'minun. Katakanlah, siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 serta arasy yang agung? Maka mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Saya tidak menghalang kamu semua untuk mentaati mursyid. Tapi seperti ayat yang saya baru sebutkan tadi, sangat jelas bahawa kita harus mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meletakkan Allah di atas segala. Berlandaskan Al-Quran, bukan manusia. Serta perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah. tanpa taat kepada seorang mursyid, sebuah bahtera perjuangan tidak mampu berlayar, ibarat sebuah bahtera yang rosak. Surah An-Nisa ayat 59. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman
agar taat kepada Allah dan Rasul serta ulil amri, pemimpin daripada kalangan mereka. Kalimah taat yang diulang sebanyak 2 kali pada ayat tersebut, iaitu sebelum Allah dan Rasul, bermaksud ketaatan yang mutlak hanyalah bagi Allah dan Rasul. Adapun terhadap ulil amri, ketaatannya itu bersyarat selagi mana mereka taat pada Allah dan Rasul. Ketaatan itu hanya pada yang makruf. Hakul yakin ala hakul yakin. Takarub dan tabaruk akan membawa dirinya dalam pangkat iman, Islam dan ihsan mursyidnya akan membawa dirinya kepada Allah dalam amal dan ilmunya. Tanpa ilmu mursyidnya, tidak akan terbitlah mata zahir untuk melihat Allah. Maafkan saya, Walid. Ketika Saidina Abu Bakar mula-mula ingin dilantik menjadi khalifah umat Islam, katanya, aku dilantik namun aku bukanlah yang terbaik. Jika aku betul, kau bantulah aku. Jika aku salah, kau perbetulkanlah aku. Kebenaran itu adalah amanah. Pendustaan itu adalah khianat. Susah sangat ke korang nak dengar arahan aku? Aku sebagai ketua dekat sini hanya sampaikan apa yang Umi cakap. Kalau korang rasa korang tak setuju, korang boleh pergi bantah dekat Umi. Masalahnya, khidmat yang teruk kau tolak kat kita orang. Betul? Yang kau tahu, goyang kaki je. Kau dengar sini ya. Kau jangan ingat kau Amirah. Kau boleh mengarah orang macam tu je. Mana khidmat yang kau dah buat? Siapa ketua dekat sini? Siapa yang lantik aku? Oh, so sekarang ni kau nak main-main nama Walid dah. Sebab apa? Sebab kau kesayangan Walid. Kan Umi dah pesan, kita kena dengar cakap ketua. Lagipun, aku ni Puteri Jerai. Kedudukan Puteri Jerai tu paling tinggi antara semua puteri. Tak. Kau salah tu. Puteri Gunung Ledang, tahta dia lagi tinggi daripada kau. Kalau kau tak ada telinga Kau tak pernah kau dengar. Tak ada telinga kalau kau nak tahu. Kau ada je cantik tapi Apa ni gaduh-gaduh? Apa ni? Hah? Kenapa sampai nak kena gaduh-gaduh? Jangan nak perasan Tak ada satu puteri pun yang nak berdamping dengan korang. Ralat aku. Suhaimi tak sempat nak tengok jihad Umar ke tempat baru kita ni. Sebelum ni pun dia yang beria. Bukankah arwah yang bawa Tan Sri berjumpa dengan Walid? Rasa sunyi, dia tak ada. Orang yang ada kat dalam mata tak dihargai. Tapi bila orang tu tak ada, baru diingati. Itulah manusia. Macam aku dengan bini aku dulu. Bertentang mata je nak bergaduh. Tapi, Abi, kuat juga iman kau, Yalah, sampai sekarang tak berganti-ganti. Rasanya Walid ada bagi tahu dia akan isikan kekosongan itu. Alhamdulillah, akhirnya. Kena isi cepat tu. Sebab Walid kan dah bagi tahu orang macam kita ni perlu melepaskan stres. Nak pula kita berdakwah ke sana semari kan? Kamu ni, itu bukan stres, itu keinginan. Faham. Itu wajib. Itulah. Memang kalau boleh kahwin lebih daripada 4 ni, memang Abang Raden lah orang dia, kan? Astaghfirullahalazim, mengarut. Mana ada puteri nak berdampingan dengan kita? Sebab apa? Siapa kita? Hebat sangat ke kita ni? Walid yang cakap. Jadi si Mia tu pun percayalah yang paling tinggi taktanya adalah Puteri Jerai. Sebab apa? Sebab Puteri Jerai itu adalah isteri kepada Sultan. Dia boleh cakap Cik Siti Wang Kembang ni gundik je. Mana aku tak marah? Faham tak? Semua benda ni tak wujud. Mengarut.
Kalau tak wujud, kalau mengarut, buat apa Walid nak bagi title puteri itu kat kita orang? Sebab Walid nak didik akhlak korang seperti seorang puteri. Itu metafor. Sebab dia poyo. Belagak kononnya dia ketul kat rumah ni. Dampingan puteri jerai. Maka dia boleh bully kita orang semua kat sini, khidmat kat dia seorang. Dah, cukup. Sekarang ni, saya dah tak nak dengar kisah puteri-puteri yang mendongengkan korang semua. Jangan nak perasan kita ni ada dampingan puteri. Kalau betul nak contohi akhlak Fatimah Az-Zahra, Khadijah. Bukan benda-benda mengarut ni semua. Faham? Pertabalan? Ya. Dah tiba masanya kita bawa jemaah kita ke alam Melayu. Malam tu nanti Wali akan tabalkan puteri-puteri, panglima-panglima dan pembesar-pembesar yang Wali dah pilih. Gabungan alam Melayu ni sangat penting untuk kekuatan perjuangan kita. Bukankah sekarang ni kita berada di alam Melayu, Walid? Dinda masih tak faham. Tak mengapa. Persiapkan aja malam bahtera Melayu tu dengan penuh gilang gemilang. Siapkan juga pakaian tradisional Melayu bagi mereka yang akan ditabal. Gabungan alam Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang ni saya nak keluar. Jumpa Ustaz ke? Ada benda saya nak bagi tahu dia. Saya pun. Okeylah, kalau macam tu pukul 3 petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan, Rashid akan jumpa dengan Tan Sri untuk membetulkan satu clause dalam agreement. Aku dah bincang dengan lawyer. Bahaya kalau agreement itu dalam clause tak diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit. Alhamdulillah, Walid. Agreement tinggal satu lagi clause yang kita kena perbetulkan. Sudah tiba masanya untuk kita adakan Malam Bahtera Melayu. Sudah lama Walid tunggu. Beritahu semua para jemaah. Ada nampak Baiduri? Tak ada, Umi. Kalau jumpa dia, suruh dia datang ke Pondok Muslimat. Baik, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Hamali mana? Hari ni tak ada pula nampak dia, Umi. Kenapa?
Ada siapa tahu awak keluar? Tak ada. Okey, cuba. Takkan awak tak tahu mana anak pergi? Tak tahu, Umi. Dia tak ada bagi tahu saya pun. Saya ingatkan dia keluar jumpa budak-budak jemaah macam selalu. Dah selalu sangat dia keluar masuk. Dah tak ada adab dalam hidup berjemaah. Memang Walid dah lantik dia jadi amirah untuk anak-anak remaja perempuan dekat sini. Tapi dia kena ingat, dia cuma amirah. Ada pangkat yang lebih tinggi yang dia kena hormati. Ya, Umi. Saya minta maaf. Nanti saya bagi tahu dia. Bagi tahu dekat dia, dia hidup dalam berjemaah. Ada undang-undang dan peraturan yang dia kena ikut. Betul. Jangan sesuka hati langgar adab. Belajar macam mana nak hormat. Jangan sampai saya ambil tindakan. Minta maaf, Umi. Saya sampaikan dekat dia. Mana kau pergi? Tak hairanlah. Sebenarnya kalau ajaran sesat ini berleluasa sekarang. Kenapa perkara ni dah berlaku sejak zaman Rasulullah lagi. Masa tu, ada beberapa orang yang mengaku Nabi. Nabi-Nabi palsu ni, dia jadi lebih agresif semasa Nabi wafat dan pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Waktu itu, ajaran sesat ni untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi sekarang ni, kebanyakannya adalah untuk kepentingan diri. Saya hampir lupa tapi saya rasa saya pernah bahas tentang perkara ni dekat universiti dulu. Hamali, ingat tak? Ya, saya ingat Musailamah Al-Azab antara yang terkenal cuba mengaku Nabi dan cuba mencipta Al-Quran pada zaman itu. Walaupun dia dah masuk Islam, tapi dia juga belajar ilmu sihir. Dan dia percaya itu adalah mukjizat. Dia selalu cakap yang dia terima wahyu daripada Allah dan berkongsi wahyu dengan Nabi Muhammad. Musailamah, dia telah mengubah beberapa perkara dalam syariat Islam. Telah menyusun kitab sendiri untuk menandingi Al-Quran. Dia juga telah memerangi Madinah. Persoalannya sekarang ni, apakah tindakan Khalifah Abu Bakar bagi memerangi Nabi-Nabi palsu ini? Khalifah Abu Bakar telah menghantar panglima perangnya iaitu Khalid Al-Walid serta pasukannya untuk menumpaskan Musailamah dan pengikutnya. Khalid Al-Walid kemudian terus ke Yamamah dan berlaku pertempuran yang dipanggil Perang Yamamah. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab tewas. Maka oleh itu, apabila kita tahu wujudnya musuh-musuh agama yang hendak merosakkan akidah orang-orang Islam, maka kita wajib memeranginya. Cuma saya hendak kamu semua bertindak dengan cara bijaksana. Masya Allah. Sedap tak saya masak, Walid?
Mana ada tandingnya masakan isteri Walid. Nak ayam Walid? Walid, saya nak tanya sesuatu boleh? Sesuai tak sekiranya kita jodohkan Hambali dengan Baiduri? Sebab saya tengok diorang tu macam ada sesuatu.